Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan reda dan diredai. Nuri sudah lama diam, bukan kerana dia tidak mempunyai apa untuk diperkatakan, tetapi kerana jiwanya akhirnya sedang berehat dalam ketenangan. Pernah suatu ketika dahulu, Nuri percaya bahawa kebahagiaan itu hadir apabila dirinya dipandang tinggi, dipuji, dikagumi dan sentiasa berada di hadapan orang lain. Dia pernah mengejar kemawahan, pengiktirafan, kepuasan dunia, kuasa dan untuk suatu waktu, dunia membuatkan dia percaya itulah maksud sebenar kejayaan. Namun, hati manusia akan penat jika terus mencari bahagia di tempat yang tidak pernah benar-benar mampu mengisi jiwa. Lalu Allah dengan kasih sayangnya perlahan-lahan menarik Nuri keluar daripada kebisingan dunia, jauh daripada perbandingan, jauh daripada persaingan yang tidak perlu, jauh daripada tekanan untuk sentiasa membuktikan dirinya kepada manusia. Dan sedikit demi sedikit, Nuri kembali pulang kepada jiwanya sendiri. Kini, hidupnya sederhana, pagi yang tenang, ruang yang bersih, doa-doa yang lembut, saat-saat penuh kesyukuran dan hati yang tidak pernah lagi merasa perlu menjadi sesuatu untuk diterima manusia. Dan anehnya, kesederhanaan itu membawa lebih banyak kebahagiaan daripada segala perkara yang pernah dia kejar dulu. Kerana apabila kekusutan di sekelilinginya semakin berkurang, kekusutan di dalam fikirannya juga semakin hilang. Fikirannya menjadi lebih jelas, hatinya menjadi lebih ringan, arah hidupnya menjadi lebih selari. Akhirnya Nuri memahami maksud firman Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd. Nuri sedar bahawa ketenangan itu tidak pernah tersembunyi di dalam kemewahan atau kedudukan. Ketenangan itu sebenarnya adalah dalam zikrullah, dalam penyerahan diri kepada Allah, dalam menerima bahawa Allah itu sudah mencukupi. Dan mungkin itulah sebabnya Nuri semakin kurang berbicara sekarang. Bukan kerana dia kosong, tetapi kerana dia sudah penuh. Penuh dengan rasa syukur, penuh dengan ketenangan, penuh dengan perbualan-perbualan sunyi bersama Allah. Dia tidak lagi mahukan hidup yang kelihatan mewah di mata dunia. Dia hanya mahukan hidup yang terasa damai di dalam jiwa, kerana dunia ini tidak pernah diciptakan untuk melengkapkan hati manusia sepenuhnya. Seperti firman Allah, kehidupan dunia ini hanyalah permainan, hiburan, penghiasan dan persaingan. Surah Al-Hadid. Lalu, Nuri memilih untuk melangkah perlahan keluar daripada perlumbaan dunia, bukan kerana dia lemah, tetapi kerana jiwanya akhirnya menemui apa yang benar-benar penting untuk hidup dengan lembut, berfikiran dengan jelas, menyayangi dengan ikhlas, beribadah dengan tenang dan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenteram. Dan mungkin itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Ya Allah, tenangkan hati kami dengan mengingati-Mu dan kurniakanlah kami kehidupan yang sederhana, penuh kedamaian dan cahaya. Whisper by Nuri.